Salam sejahtera. Sesi ini kita akan lihat soalan pembesaran yang melibatkan luas. Sisi 4 PQRS ialah imej bagi sisi 4 EFGH di bawah transformasi V. Labelkan PQRS imej dan EFGH objek. Soalan A, huraikan selengkapnya transformasi V. Mula-mula kita kena tentukan apakah jenis transformasi ini. Perhatikan berlaku pembesaran. So, transformasi V ialah pembesaran. Untuk huraikan pembesaran, kita perlu cari pusat pembesaran dan faktor skala terlebih dahulu. Untuk mencari pusat pembesaran, sambungkan dua titik yang sama dengan garis lurus. Sambungkan SH dan RG. Titik persilangan ialah pusat pembesaran. Baca nilai X pada paksi X iaitu 1 dan baca nilai Y pada paksi Y iaitu 2. So, pusat pembesaran ialah titik 1, 2. Formula faktor skala ialah panjang imej bahagi panjang objek. Sekarang pilih dua sisi yang sepadan dan kira petak. Lebih senang pilih garis ufuk atau garis tegak. Pilih dua garis tegak ini. Imej 2 petak. Objek 1 petak. Maka faktor skala ialah 2/1. Dan 2 bahagi 1 sama dengan 2. Untuk huraikan pembesaran, kita perlu nyatakan pusat pembesaran dan faktor skalanya. So, jawapan huraian ialah pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 1, 2. Sambungan soalan tadi, diberi luas PQRS ialah 45.6 cm persegi. PQRS ialah imej. Soalan B, hitung luas EFGH. EFGH ialah objek. Untuk cari luas, guna formula luas imej sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. K ialah faktor skala. Sekarang masukkan nilai. Luas imej ialah 45.6. K ialah 2, iaitu yang kita cari dari bahagian A. So, K kuasa 2 ialah 2 kuasa 2. Luas objek ialah luas EFGH. Sekarang pindahkan 2 kuasa 2 ke kiri. Kali 2 kuasa 2 akan jadi bahagi 2 kuasa 2. Maka luas EFGH sama dengan 11.4. Soalan C, hitung luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek sama dengan luas PQRS tolak luas EFGH, iaitu luas besar tolak luas kecil. Sekarang masukkan nilai. Luas PQRS ialah 45.6. Luas EFGH ialah 11.4.
45.6 tolak 11.4 sama dengan 34.2. Sekian. Bye.